Geng, tukar speaker kereta Pro 2 Azia E, geng. Okay. Ini yang nak tukar, Basoka. Okay, yang lama tu, tengok, lama tu Jerman Kindos. Okay, yang lama ni dia dah rasa bunyi tak best lah, macam ada pecah sikit. So, kita nak tukar kepada speaker Basoka ni. Okay. Kereta Pro 2 Azia ni, geng, untuk maklumat anda, okay, kita beli ni kereta memang tak ada kereta tak ada speaker lah kereta ni, so kita kena install sendirilah speaker tapi kabel untuk speaker depan ni memang dia dah standby lah, kita just plug in je pakai speaker, kita beli speaker dan kita akan pasang macam tu lah. Okay, dan ini dia punya kotak, geng. Ni kotak dia, speaker Basoka. Okay, brand Basoka lah. So kita nak buka door trim ni dulu, dan kita dah buka, lepas tu baru kita cabut yang lama punya tu, brand Kindos tu, dan kita tukar dengan speaker Basoka. Let's go. Okay, geng, sebelum kita dah buka ni, okay, barang-barang yang diperlukan, okay, screwdriver dan special tools, okay, untuk congkil door trim ni, yang ini, casing ni. Okay, kalau tak ada benda ni, boleh cari dekat Master DIY, ada jual. Okay, so penting jugalah benda ni kan ada, geng, sebab benda ni plastik. Sini plastik, kena cungkil sama plastik lah, plastik sama plastik, so tak merosakkan casing, sebab benda ni susah nak buka kalau pakai screwdriver nanti besi dengan plastik dia akan rosakkan benda ni. Okay, geng, so jom kita start. First kita buka dulu ni. Okay, ni ada screw ni, buka dulu ni. Buka dah. Okay, geng. Okay, so yang ni kedua, kita nak turunkan cermin dulu. Turunkan cermin dulu. Okay, lepas tu kita buka cover ni. Cover ni kita buka dulu. Cover ni, geng, senang je buka, just tarik je. Tarik je macam ni. Macam tu je. Cabut bawah sini. So baru kita buka ni. Okay, buka yang ni pula. Okay, geng, so jom kita buka ni. Okay, buka dia ni pakai special tools ni. Okay, congkil kat sini tepi ni, buat macam ni. Okay, dia ada pin, geng, ada pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau tak silap saya. Okay, kalau mula-mula nak buka tu memang susah, geng. Okay, memang susah. Okay, tapi kalau kali kedua nak buka memang senang sikit lah. Senang-senang pun susah jugalah. Okay, congkil kiri kanan ni. Sebab dia punya pin dia ni nipis, kan. Okay, mula-mula nak buka tu memang akan ada patah lah. Tapi jangan risau lah, patah tu bukannya semua patah. Okay, patah satu. Okay, sekejap, kita pakai yang tebal sikit. Okay, sebab sini dah buka. Okay, tapi kat sini yang susah sikit. Ada ni. Okay, dah terangkat dah. Okay. Kalau kat sini dah buka, sini dah buka, sini dah buka, lepas tu kat sini dah buka, so boleh senang sikit lah nak congkil, nak tarik. Ni, geng. Okay, kita buka dulu ni. Buka ni, just tekan je sini, tarik. Okay, geng, ni pin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Okay, ada 11 dah buka. Dah buka ni, baru kita buka skru. Okay, skru dia 1, 2 ni. Okay, so kita buka skru ni. Buka, lawan dan rejam.
Kalau ada cordless screw tu lagi senang lah. Okay, saya ada dia tapi malas ambil. So just pakai screwdriver je lah. Okay, buka dah. Tak apa kalau jatuh kat bawah, nanti kita nak buka juga. Kalau boleh jangan jatuh lah. Okay, buka lagi. Ada 2 skru dekat door trim ni, ada 3 lagi. 1, 2, 3. Okay, kita buka. Okay, okay. Ini dia. Simpan dia elok, jangan bagi hilang. Dan dah buka skru ni. So next kita buka ni. Allah. Ni geng. Buka ni dulu. Dah buka ni baru kita tarik keluar. Okay geng, nak buka ni senang je. Okay, just tungkin macam ni. Tarik keluar. Kalau tak boleh, ambil lagi yang satu ni. Tapi jangan risau, dia takkan rosak. Okay, dia takkan rosak. Sebab benda tu dia ada macam ni. Macam ni. Okay, ni benda ni just tolak je. So dah buka ni, baru kita buka door trim. Door trim ni nak buka macam mana? Sekejap, kita adjust angle dulu. Just tarik je ni. Macam ni. Tarik ke bawah. Bawah. Atas. Okey, dah terbuka. Okay. So macam ni lah dot trim dia. Ni yang kita tarik tadi. Ni. Okey. So simpan seperti inilah speaker yang kita tukar. Ni speaker yang kita nak tukar. Just buka 3 skru ni, 1, 2, 3 ni. Buka, lepas tu pasang. Okay, so kita buka speaker lama ni. Okay, buka 3 skru. Just tarik keluar. Ni dia. Untuk kereta Pro 2 Azia ni, Pro 2 Azia E ni, dia memang didatangi tak ada speaker geng tak ada speaker. Kita beli memang tak ada speaker. Dia cuma ada kabel bahagian depan speaker saja. So kalau nak pasang speaker, just beli speaker dan kita pasang dan cucuk plug in je. Okay, buka ni, tekan button ni dan tarik. Okay, ni geng. Okay, yang ni lama. Okay, dan ini yang baru. Okay, baru ni. Just kita cucuk plug in je. Plug in saja. Okay. Okay, dah. Lepas tu masuk, pasang, ambil skru dia balik. Dia senang je kan nak pasang benda ni, tapi yang door trim ni yang nak buka susah. Proses pasang balik punya skru. Kalau nak beli speaker ni kan, okay, boleh tengok link lah. Okay, link dekat screen ataupun dekat video tu. Okay, ambil speaker untuk kereta Azia lah. Okay, siap. So kita pasang balik door trim ni. So macam tu lah geng. Okay, macam mana kita buka, macam tu kita pasang semula lah. So
Ini sebelah driver dan sebelah penumpang sana, sebelah kiri sana sama je pemasangan dia. Dan sama juga buka dia dan pemasangan dia pun sama. Okey geng, so siapa nak dapatkan speaker ni, boleh tengok link kat video. Speaker ni tengah promosi sekarang. Okey, speaker Bazooka. Okay, so boleh dapatkan speaker Bazooka untuk kereta Pro 2 AZI. Okey, so macam-macam untuk kereta, ada Venza, Activa, Arus, macam-macam lah. Okey, boleh check out sekarang. Assalamualaikum, bye. Okay geng, so kita pasang balik, pasang semula. Okay, kabel ni masuk macam ni. Okay, just tekan je. Dan dah pasang ni. Okay, ambil ni, masukkan balik dalam ni, just tekan je. Okay, macam tu. Okay, ambil skru, 1, 2, skru dia, so pasang balik. Okay, sorry. Okay, skru ni pula. Okay, ni skrunya. So untuk ini, so 1, 2, 3 dah pasang. Okay, so yang ni pula yang susah sangat nak buka ni. Okay, nak buka dia pelan-pelan geng nak buka pelan-pelan, slow-slow, mesti boleh buka punya. Okay, dah lock ni, just tekan balik. Okay, dah siap. So atas ni pula ni letak ni. Okay, yang ni. Okay, pasangnya senang je geng. Okay, letak dulu ujung ni, lepas tu tekan. Okay, settle. Okay, bye. Assalamualaikum.